Hello semua, nama saya Mat dan hari ini kita akan main Skullhorde. Baiklah, premis game ni adalah lebih kepada roguelike hack and slash. So basically kau main, at one point kau akan mati. Daripada kematian tu, you guys akan dapat upgrade dan boleh repeat balik. Game ni sangat sekejap, boleh kata one round, maybe around 15 to 30 minutes lah. So good lah untuk siapa yang busy-busy. So dia punya story dia tentang kita adalah, asalnya kita adalah seorang yang macam agak powerful lah. Suddenly kita punya teammate bunuh kita sebab dia jealous dan dia tanam kita dalam. So kita sekarang, dia potong kepala kita dan dia tanam. Sekarang tu sebabnya kita sebagai tengkorak, kita nak balas dendam balik. Macam gitu. Apa kata kita cuba, kita tunjuk macam mana gameplay dia. Wow. Tengkorak mengamuk. Okay, kita select. So kita boleh select sebagai Venutor. So dia bicara buried underground to factory settlement. So ni je lah yang ada setakat ni. Dia ada banyak lagi karakter. So nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita main lah. Yang ni Catacomb ni je yang ada. Let's go. Ni story kita kawal tengkorak ni saja. Make sure tengkorak ni jangan mati sini kepala kita. So kita jalan. Ni adalah kita punya orang bawahan lah sebenarnya cerita. Nampak? Okay. You can commence has a special ability. Yours is the ability to send nearby unit into a frenzy. Trigger the ability now. Trigger ability 3 space. So frenzy tu boleh kata dia tambah dia punya ni lah, kekuatan dia punya tu. The cats are used to purchase and reroll squad members. Corpals are used to purchase and reroll item. Oh ni tu reroll squad member tu. So kita main, kita clearkan dungeon ni. Dah clear dungeon ni. So kita clearkan dungeon ni dengan bantuan kita punya orang-orang bawah. Jadi kita tak kuat pun, orang bawah yang kuat. Cerita kita leader kena make sure semua orang ni hidup lah. Tapi yang penting kepala tengkorak yang mati. So dia ni kalau dia mati, tak ada. Ni untuk pergi ke next level. So macam saya make sure, saya akan make sure clear dulu lah semua dungeon ni. Kita ambil loot semua yang ada dan jaya. Itulah. So dia story dia lebih pada nak balas dendam lah siapa yang menganiaya dia. Clear. Macam sedih lah. Dia macam kena betray dengan kawan-kawan. Kita boleh reroll dia tapi nak player attack multiplayer race ni boleh lah. Okay, when this hour glass turn dungeon track goes up. So each time increase your force group strength is enemy. So kalau kita main lama sangat kat situ, dia enemy akan lagi kuat dan lagi annoying lah. So dia ada balance dia, sama ada korang nak kena cepat pergi ke next level atau tak. Itu sebelum jumpa boss. This is why you build your heart. Spend ducats to recruit additional units. The current squad is displayed here. These are the options available for purchase. Okay, pelik bunyi. So ni kita ada ni. So kalau kita tambah ni, contohnya dia akan upgrade. Tengok. Bila cukup 3, dia akan upgrade jadi veteran. Tambah tier lah sebenarnya kita. So ni kita tambah sikit. So kita tambah ni, dia ke bawah. So restart option if you wish. Nak restart. So okay, restart 1. 2. Ni ada 2. Kita upgrade sikit. So dia akan jadi tier 2. Kita cukup. Let's go. Anyway, korang apa cerita hari ni? So as of the time yang this video recorded, ni dah hari Ahad. Esok kerja, aduh malasnya. Kita nak macam mana? Memang itulah kerja hati kita nak demi family, demi mak ayah, demi kucing tersayang. Ni kita boleh upgrade. This is your map. Okay. Ini map. Kita tap untuk buka map. Ini dia macam fast pace jugalah. Bertahan fast pace, korang kena cepat. Ni smart dari sini. Damage sebenarnya kurang tapi attack rate multiplier je tambah. Nak attack rate tambah apa je kita damage multiplier kurang je, tapi kita akan nambah crit. Ok, kita try crit builds untuk game ni. Untuk run ni kita try crit build. Ada yang siapa ni kau dah macam okey kan pernah macam ni. So dia mati, dia ada respawn rate. Ni apa ni? Kat sini ni shock if I'm not mistaken.
Make shop dah tu apa? Make sure jangan kepala kita jangan tinggal kawan-kawan Kalau flower tambah luck. Okay, untuk setiap game boleh kata luck benda paling penting. Make sure tambah je luck. Jangan fikir apa-apa. Okay, tak recharge ni. Oh, ini ada recharge bar dia. Kawan-kawan, sini. Pocket satu. Tengok itu saya sebab itu saya right band lah. Jadi asal kenapa saya understand value item, so dia pakai beli. So you just get on kill something. Oh, pasal dia tambah stat. So kalau kita upgrade ni, kita chance. Bah. So dia trend ni apa ni recruit. Itu kita tambah. So benda ni tier ni dia akan terus prominent atau tak, tu je kita nak tahu. So game ni macam korang kena make sure korang punya orang-orang bawah ni semua kuat lah. Sebab kau sebagai leader tak cukup kuat, orang bawah penting. Acik sini. Nampaknya kita ada 2 dah, 3 sudah meninggal. Saja attack damage. Okay, kita cooldown tu macam juga. Betul lah. Kita jumpa untuk cara untuk pergi ke next level. Sebenarnya dia main distributor. So nampak kalau kita kena serang, kita punya satu team kena even B. So make sure kita yang paling penting. Sebab kalau kita kena semua kena. Okay lah, main damage. Okay, nampak kita punya energy dah makin kuat. Okay, dia elite progress. So mana kat elite itu? Sebenarnya korang, apa korang buat 7 minggu ni? Ada benda-benda seronok ke? Apa ke? Ini cerita sikit. Saya nak tahu juga. Macam saya main game ni lah. Tak ada lain lah. Bangun sikit. Oh, tu dia. Tu elite. Dah jumpa dah elite. Okay, apa jadi kalau semua dia mati? Cerita. What thought? All you nak macam my life. All you like. So, senang cerita. Bawah ni. Dia live kalau tim kita semua mati, dia akan pakai ni. Kan kita tinggal ada 3 lagi yang work. So make sure tim kita semua tak mati lah. Go. Okay, akhirnya unit cosmo kita saya hot. Tak nak. Doesn't break dia stack on chill. Okay, ni sedap. Di kill kita akan dapat stack. Tambah damage kot. Stack tu. Apa lagi? Ini kentong. Panggil otak dia. Tak cun. Ni adalah different kind of mid-range command kita buang ni. Yes. Ni tu boleh beli yang baru. Tester, Dreadmore. Dreadmore lebih pada melee siege Dreadmore. Ni tu area of effect. Jangan area of effect sekarang. So sekarang dia champion maksudnya adalah top tier, paling tinggi lah. Aku punya masalah AI game ni, kita punya ni dia orang suka jalan tinggi. Dia tak follow dengan kita. Tengok macam ni. Dia kan meninggal dia. Tu ada shock tak? Out of the return. Make sure kena cukup ketiga. Kita dapat extra mati saya. Gila sebelum ni turun lagi. Dia maksudnya lagi difficulty makin tambah. Lagi slow kau lagi lah difficulty tambah. Itulah. Champion. Dia game ni macam korang just masuk apa dah habis. Itulah. Cakap untuk macam melayan ni game ni. Dia tak ada story sangat pun. Nak kan juga. Mak tu. Nah. Kita orang ni dia. Semua lagi. Retreat. Jangan lagi gendang-gendang itu, retreat je tu. Up. Itulah. Sampai itu je kita punya game. Tak sempat je berbual tengok main. Tak berapa kita boleh next run, kita try balik.
Ya. Nah, naik 4 level. So, tekan damage nya adalah Dread Maul level tinggi. Okay. Nampak macam itulah gameplay dia. Okay, kita buat one more round, okay. So, ada sharpshooter, reloader, high click. So, macam itulah. Kalau kita main, lepas kita mati, kita akan dapat unlock baru untuk next gameplay. So, dia kata game ni ada strategi dia, ikutlah korang pilih apa ke apa. Macam itulah gamenya. Kita guna one more round, kita try balik. Okay, jom kita try ni. Tengok apa jadi, nasib lah. Pergi ke mana pula tahu cik. Amphitheater of the Dam. Nama pun bahaya lah bunyi. Nak. Tadi, mana sharpshooter? Sini. Sudah ini in progress. Buat aja. Kira ini je. Korang semua je. Ni bukan ini. Ni biasa-biasa. Ni gaya macam kita ni sekejap lah. Tengok sekejap. Mana. Payahnya lawan dia orang. Ni tak dikira ini. Okay, by the way. Ni tak cun. Hop. Rakan-rakan nampak yang kat sini je lah. Kedua yang kita decide masuk. Kita ada AOE. Kalau ada AOE, better lah. Dah. Itu je lah. Semua dah mengarut, dah main. Okey, itu sajalah. Kali ni second round game ni agak teruk. Yep, memang teruk. First game kali lagi better sebab kita masuk lebih menyesal. Tapi itulah game ni. So, dapat unlock benda baru, Mercury Hawk. Satu je. Okay, better than nothing. Kita upgrade ni lah. Dan juga ambil ni. Okay, let's get ready. Baik. Okay, itulah game Skullhorde. Dia game yang sekejap je, boleh kata you guys just main dalam 15 minit gitu, habis dah off. Boleh buat benda lain. So, itu je lah untuk game ni, sebab ni game lebih pada roguelite. Sekejap habis main, main 2 round 3 round dah cukup lah untuk habiskan sekian untuk main game. Okay, baiklah semua, itu saja daripada saya untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa lagi cadangan ke apa ke, ataupun boleh komen apa-apa yang korang nak, silakan. Dan biasa terima kasih banyak-banyak sebab sudi melepak dengan saya pada hari ini. Sila like dan subscribe kalau boleh, dan kita jumpa di video akan datang. Bye bye.